Saya mengubah struktur tersebut. Hari ini macam mana? Kalau saya tak ubah struktur itu, aku gagal masa tu untuk mengembalikan semula keyakinan peminat kepada FM. Saya rasa peminat berhak untuk cakap apa-apa mereka. Tetapi masalah FAM masa itu bukan kerana satu atau dua punya perlawanan of national team, tetapi was more to kepada struktur yang lama. Saya mengubah struktur tersebut. Hari ini macam mana? Kalau saya tak ubah struktur itu, how is FAM today? Dan lepas buat pelantikan Tang Cheng Ho, kita ada Ong Kim Swee, kita ada juga players dan juga perancangan naturalisasi. Saya juga ingin mengucapkan syabas pada Presiden FAM yang begitu committed untuk memastikan the national interest punya football ni terpelihara. Jadi Alhamdulillah sekarang di FAM semua orang menjalankan tugas masing-masing. Baik. Tetapi dengan struktur yang ada tu is good for football, kerana kita tak boleh ada sikap monopoli lagi macam dulu dengan the new guideline yang ada sekarang ni. So bagi pandangan saya itu bukan satu kegagalan, itu adalah long term success. Long term success, Of course. Okay. Okay, I know, but why Ganja ni above politics.